dalam perkara itu. Baik. Siasatan ke atas nama-nama yang disebut tadi, yang disebut ada puluhan atau mungkin ratusan aduan polis, ya. Bila saya semak dengan pasukan polis, sebenarnya kertas siasatan ada dibuka, ya, ada dibuka. Ya. Cuma saya tak boleh nak jelaskan ataupun nak quote di sini secara offhand begini, di bawah section mana, akta mana. Tapi apakah terhadap aduan yang dibuat kertas siasatan dibuka? Ada. Ya. Apakah kertas itu sehingga berakhir kepada DPP dan sebagainya? Saya kena bekalkan balik maklumat itu. Ya. Itu tindakan diambil. Tapi saya nak sebut, macam saya ulang tadi, tindakan yang diambil itu bergantung sudut pandang pihak mana. Ya. Misalnya bila tersebar, hari ini semua kan maklumat uji jari, tersebar mereka yang dikatakan ditangkap berada di polis sedang menikmati makanan. Itu aja gambar dia. Ada dua ulasan. Satu kata, ya, tak adalah kata polis ni ganas pun, bagi makan nasi lagi, bagi minuman lagi. Tapi yang ditahan tu kata polis ni kasar, polis ni kejam. Satu sudut. Satu lagi kata, kalau macam tu, apa maksud ditahan? So bergantung sudut pandang mana. Ya, sebab itu saya tak mau pergi kepada yang tajuk-tajuk itu. Saya cuma nak kata bahawa keutamaan kita apa dia? Apakah posting dan semua kenyataan itu boleh kita pertahankan atas nama kebebasan suara dan kita benarkan yang ini? Sebab itu 105 Kanun Tata Cara Jenayah itu membenarkan langkah tangkapan awal itu dibuat. Dan apakah polis reach out, berbual, berjumpa dengan mereka sebelum itu pun berkali-kali.